Salam semua. Dah 3 tahun saya bercinta dengan seorang lelaki bernama K. Dia 3 beradik. Atas dia abang, dia kedua dan adik perempuan dia tengah study. Saya sedia maklum mak dia kena stroke. Sebab tu dia tak nak kahwin dulu. Sebab nak uruskan mak dia. K memang seorang lelaki yang sangat bertanggungjawab. Orang kata lelaki yang jaga mak dengan baik ni mesti jaga isteri dengan baik juga. Tapi saya betul-betul nak take part susah senang dia. Saya pujuk dia untuk kahwin walaupun dia macam tak bersedia. Sebenarnya abang dia dah kahwin. Ada anak 2 orang, sekolah rendah lagi, 9 dengan 7 tahun. Abang dan kakak ipar dia memang tinggal sekali dengan K. Sebab kakak ipar dia tolong masak apa semua. Yelah, nak jaga orang stroke bukan senang. Kakak ipar dia tak kerja, memang duduk rumah uruskan keluarga. Kakak ipar dia orang kampung ni juga. Lepas tu, abang sulung dia pun kalau tanya saya, macam tak berapa tanggungjawab lah. Jenis malas kerja. Kerja mana pun tak tahan lama. Banyaknya buat kerja-kerja kampung. Abang dia suka kerja yang gaji hari. So, selama saya kat sini, saya tak tahulah dia buat kerja apa je. Kata K, dia ikut-ikut orang. Ada kerja, adalah macam tu. Ayah dia orang ni dah lama meninggal. Tapi mak dia ada dapat pencen ayah dia. Lepas tu, sebab mak dia kena stroke, ada dapat bantuan JKM dan zakat. Tapi K banyak juga bantu keluarga tu. Adik dia yang study tu memang K yang support semua benda. Actually saya tak ambil tahu sangat financial keluarga tu. Nak dijadikan cerita, saya pun dah kahwin dengan K. Actually kakak ipar dia panggil Kak T je lah ya K. Kak T ni baik je. Saya selesa duduk kat situ. Bagi saya family ni baik. Kak T rajin masak. Kadang-kadang segan juga dengan layanan Kak T. Dia buat air untuk saya walaupun saya tak minta. Kalau saya balik kerja, dia hidang kuih ke apa ke panggil makan. Kak T memang suka memasak. Oh ya, saya ni kerja nurse. So kerja shift kan. Kadang-kadang Kak T prepare bekal untuk saya. Walaupun saya cakap tak nak, dia kata ambil je lah. Kan saya sibuk. Nak pergi kat kantin mesti tak sempat. Saya memang terharu dengan layanan Kak T. Dia pun jaga mak mertua kami elok je. Dia memang jenis peramah. Baik, kita tahulah dia tak toksik. Zaman sekarang ni susahlah nak cari orang-orang macam ni. Saya bersyukur sangat masuk dalam family ni. Awal tu memang okey je semua. Sebab saya kerja shift, most of the time saya dapat duduk dengan Kak T berdua. Maksud saya, K pergi kerja, suami dia kadang tidur, kadang keluar. Oh ya, suami dia jenis suka kerja bina-bina rumah. Tu pun kalau orang panggil baru dia pergi. Sekarang ni dia orang ada buat rumah. So suami dia memang petang baru balik. Lepas tu suka pergi melepak. So jarang ada kat rumah. Lepas tu anak-anak dia sekolah. Mak mertua memang banyak tidur je. So saya kalau kerja petang atau malam memang selalu tolong Kak T kat dapur. Saya kalau kerja malam balik pagi tu tak boleh tidur juga. Dekat 11 ke 12 baru boleh tidur. Masa tu kami berdua je sembang-sembang, makan-makan, uruskan mak mertua pun kami buat sama-sama. So dalam malam ni apa yang boleh saya simpulkan, Kak T banyak mengadu pasal suami dia. Yelah saya faham lah, mana-mana isteri pun mesti stres kalau dapat suami macam ni. Lepas tu selalu dia bandingkan suami dia dan suami saya. Dia selalu cakap K sangat baik, bertanggungjawab. Dia kata untung saya dapat K. Mula-mula tu saya anggap pujian biasa je, tapi lama-lama saya rasa makin pelik. Sebab cara dia memuji K dan macam admire gila dekat K. Dia selalu cakap suka tengok penampilan K. Suami saya memang jenis jaga badan dan berpenampilan kemas. Suami memang jenis suka tuck in baju. Walaupun pakai t-shirt tapi dia selalu tuck in. So nampak kemas. Lepas tu suami saya memang jenis tak pakai kain-kain pelikat. Tapi Kak T selalu cakap suami dia tak macam K. Satu hari Kak T cakap macam ni. Tak selera betul tengok suami dia. Setiap masa kain pelikat. Dengan perut boroinya, malas mandi, berbau sana sini, serabai dengan jambang, rambut panjang, malas gunting. Abang ipar saya memang jenis dah siang-siang baru mandi. Kira pagi bangun tu tak tahulah dia mandi ke tak. Tapi memang nampak dia macam tak terurus. Tapi K jenis suka mandi lepas bangun. Actually suami memang suka mandi kalau balik dari mana-mana pun. Mungkin sebab dulu K duduk asrama. So style dia beza sikit. Dia pandai berdikari, kemas, serba okey semua benda. Dia jenis rambut pendek. Misai, jambang, apa pun dia tak simpan. Lepas tu Kak T kata, mujurlah ada K. Terubat sikit stres dari lelaki dia setiap kali tengok muka K. Bila dia cakap-cakap macam ni, saya mula rasa tak best. Apa hal puji suami aku lebih-lebih? Satu hari K baru lepas mandi. K memang pakai tuala je pergi mandi. Kak T kata, best lah Nur dapat K. Tegak badan K ni. Masa tu saya dah macam suspiciousnya. Sebab dia tengok badan suami saya. Malam tu saya mengadu kat suami. Tapi saya memang tahu suami saya pun tak ada sangat pun bersembang dengan Kak T atau abang dia. Suami saya sebenarnya jenis pendiam. Tapi masa saya komplain tu, suami diam je. Saya ada cerita, abang kena jaga aurat.
Sebab suami ada cakap dia kurang sikit bab agama. Dia baru tengah belajar-belajar dengan saya. Lepas tu saya suruh suami pakai t-shirt kalau pergi mandi. Jangan bertuala je. Suami kata, okey. Lagi satu, hari tu anak buah dia jatuh. Menangis tiba-tiba. Suami keluar dari bilik just pakai slack kerja dia. Tapi tak pakai baju. Dia pergi tengok anak saudara dia. Kami pun datang juga sebab kuat budak tu menangis. Lepas tu semua orang pujuk-pujuk budak tu. Masa tu saya perasan Kak T tengah pandang badan suami saya. Sebenarnya saya rasa suami mungkin nak pergi mandi. Maybe dia baru nak buka seluar dia kot. Sebab kancing tu terbuka. Tapi dah dengar budak tu menangis. Maybe dia pun panik ke apalah. Terus keluar agaknya. Tapi Kak T memang pandang bahagian tu ya. Saya cakap kat suami, abang pergi mandilah. Dah okey dah budak tu. Baru Kak T pandang ke tempat lain. Saya kerap perhati Kak T sekarang. Dia memang nampak suka suami saya lah. Dia orang ni dah duduk 10 tahun kat sini. Tak macam mana lah Kak T tu sebelum saya ada. Dah ada saya pun dia selalu curi-curi pandang. Sebelum saya ada mesti kerap dia pandang suami. Hari tu saya dengar Kak T bebel-bebel kat suami dia. Saya rasa dia suruh hantar anak ke mana entah. Suami dia kan setiap masa dengan kain pelikat je. So saya dengar Kak T marah-marah suami dia cakap, pergilah tukar seluar. Suami dia kata, alah dekat je pun, sekejap je. Lepas tu dengarlah Kak T kata, cubalah jadi macam K. Dekat ke, jauh ke, dalam rumah ke, kemas je pakai seluar. Tapi Abang Iba cakap, alah tu dia, biar kat dia lah. Ikut apa yang orang rasa selesa. Adalah Kak T bebel-bebel nak suruh suami dia jadi macam K. Satu hari, masa saya dengan Kak T, dia tanya macam ni. Nak tanyalah kan, No dengan K ni okey ke hubungan tu? Mula tu saya pelik. Actually tak faham maksud dia. Saya tanya maksudnya apa. Dia kata taklah. Hubungan atas katil tu okey ke? Terus saya macam segan lah. Saya tak jawab. Saya tanya kenapa. Dia kata taklah. No kerja shift. K kerja normal. Kalau No kerja malam, K tidur seorang-seorang. K cuti Ahad, No pula kerja. Macam masa nak jumpa tu kurang. No selalu ada rumah siang-siang. Masa tu K pun kat luar je. Macam tak rasa bila masa korang bersama. Saya dalam hati, sampai macam tu ke dia fikir? Lepas tu dia cakap, jaga-jaga No, laki ni kalau tak dapat tu, nanti pasang kat luar. Lepas tu saya cakap, Kak T, saya tak selesa lah cakap bab ni. Dia kata, okey. Lepas tu dia cakap pasal suami dia. Dia kata Kak T kadang menyampah dengan suami dia. Adalah dia cerita-cerita. Cuma tiba-tiba dia cakap macam ni. Abang tu bukan tahan lama pun. Yelah, perut dengan boroi, badan besar. Padahal Kak T pun badan sedap-sedap juga. Kadang-kadang badan dia busuk. Tak serela lah Kak T dengan dia. Lepas tu Kak T bukan puas dengan dia pun. Saya terkedu tau. Dia open sangat cakap macam tu. Lepas tu dia kata, bukan boleh cerita kat orang luar. Tapi Kak T selesa dengan Nur. Anggap Nur macam kawan, macam adik. Tu yang cerita. Lepas tu Kak T tu nangis. Dia kata bala apalah dia dapat laki macam ni. Duit pun tak berapa bagi. Sekarang dia kata suami dia macam cepat keluar. Belum apa-apa lagi dah keluar. Lepas tu mesti kata K mesti tak macam tu. Sebab K cergas, mesti tahan lama. Saya memang diam je lah. Sebab dia tengah menangis kan masa tu. Malas nak cakap apa-apa. Saya cakap kat suami, saya makin tak selesa dengan Kak T. Suami cakap kalau nak baliklah rumah mak saya dulu. Rehat-rehat seminggu 2. Mestilah saya tak nak tinggalkan suami saya dengan kakak ipar dia. No way. Kalau suami ikut tak apalah. Tapi suami kata dia tak boleh tak tengok mak dia. Saya faham je. Suami cakap dia pun bukan nak duduk sekali. Tapi dia duduk sebab mak dia. Dia kata sabar je lah. Saya okey je. Saya pun tak adalah nak suruh dia duduk asing sekarang. Saya cuma meluahkan je. Saya kata obviously Kak T macam ada sexual attraction dengan suami saya. Saya tak berani nak biar dia orang berdua-dua. Apatah lagi sekarang Kak T kerap cerita masalah kelamin dia dengan saya. Alasan dia, saya nurse. Mesti saya tahu ubat. Dia kata sekarang dah lama dah tak dapat. Sebab suami dia macam tak mampu sangat. Kalaupun buat, dia kata tak sempat apa-apa, dah keluar. Dia pun malas nak layan, dia kata. Buat penat mandi wajib, dia kata. Bukan dia puas pun. Saya kata, saya pun tak tahulah. Saya kata bawa ke doktor lah. Lepas tu dia kerap ulang-ulang. Untunglah Nur. K mesti tahan lama. Tengok badan K pun tahulah. Mesti Nur puas lah. Na'udzubillah. Sekarang ni saya dah tak selesa nak stay dengan Kak T. Malas nak dengar benda-benda macam ni. Saya pun dah cakap kat suami. Kena ada dalam rumah tu kalau saya ada. Kalau saya tak ada, jangan ada.
Saya bukan tak percaya kat suami, tapi entahlah, saya kerap overthinking sekarang ni. Mujur suami saya jenis dengar cakap saya. Lagipun suami saya sekarang suka buat Grab. Dia pun malas nak duduk rumah kalau saya tak ada. Sekarang ni suami lagi suka elak dari kakak ipar dia. Sebab dia pun jadi tak selesa bila dengar cerita saya pasal Kak T. Hari tu saya kerja malam. Saya tengah tidur kat bilik. Suami saya hari tu tak kerja sebab dia ada urusan nak pergi bank. So saya tak perasan bila masa suami balik. Masa tu 3 lebih dah. Bila saya sedar, suami kat sebelah tengah tidur. Saya belum solat Zuhur masa tu. So saya keluar bilik nak ambil wuduk. Kak T betul-betul depan bilik kami. Dia pun terkejut bila saya buka pintu. Dia kata baru nak ketuk pintu. Saya tanya kenapa kak? Dia kata Nur ada ke? Ingatkan keluar. Tu nak tanya, dia nak makan ke? Nak goreng ikan ke untuk K? Kak T tak tahu Nur ada. Saya balik kerja lewat juga hari tu. Masa tu dia pergi beli ikan. Saya lepas mandi terus masuk bilik. So maybe dia ingat saya tak ada. Dia kata dia ingatkan K seorang je dalam bilik. Apa maksudnya tu? Tapi saya cakap K tengah tidur. Mungkin dah makan kat luar. Suami biasa makan on time. Tapi lepas tu Kak T gelak-gelak gatal. Saya faham apa yang dia fikir. Mesti dia fikir kami ada bersama. Baru ni suami potong rambut. Ya Allah, dah 4 hari asyik puji K dekat saya. Sebenarnya saya nak gaduh boleh je. Tapi suami suruh sabar. Dia cakap nanti mak dia sedih kalau dia tahu menantu-menantu gaduh. Dia kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. Sekarang ni lepas uruskan mak mertua, saya kerap duduk dalam bilik. Saya cakap Kak T, saya nak tidur. Tapi Kak T ni depan mak mertua dia tak cakap macam tu. Bila berdua dengan dia je, dia akan cakap pasal tu. Hari tu saya cakap, tak eloklah cerita aib-aib suami. Lepas tu saya cakap, kita dengan ipar-ipar ni ada aurat. Dia kata dia tahu, tapi dia tak ada tempat nak mengadu. Dia kata dia bukan ada siapa-siapa. Dia anggap kami je lah keluarga dia. Saya memang kesian dengan nasib dia. Tapi hari tu saya hilang sabar. Saya kata, Kak T file lah cerai dengan Abang Syed. Kak T cari suami baru. Terkejut dia. Dia kata, ish, dah tua-tua ni nak cerai apa? Kena fikir anak-anak. Lepas tu sambung menangis. Dan nasib akak macam ni. Sampai mati pun macam ni je lah. Untunglah Nur dapat K. Bosannya hari-hari cerita yang sama. Ya Allah, bagilah aku kesabaran. Nur, bukan nama sebenar.